Tahun 2007, ESA hantar tardigrade naik kapal angkasa 10 hari ke angkasa lepas. Tiada oksigen, tiada tekanan, kena radiasi UV direct. Bila balik bumi, 60% masih hidup dan terus membiak. Dia boleh tahan tekanan 6 kali kuat dari tekanan paling dalam kat Palung Mariana. Kapal selam manusia hancur, dia relax je. Kita pakai baju angkasa berbilion ringgit nak hidup kat luar. Dia pakai baju badan dia sendiri. Kenapa dia tak boleh mati? Rahsia dia ada 3 benda. Pertama, protein khas, nama dia tardigrade disorder proteins. Bila dia kering, protein ni jadi macam kaca kat sekeliling sel dia. Kaca ni lindung organ dalam dia dari pecah. Kedua, DNA dia ada shield, protein D-sub. Protein ni balut DNA dia bila radiasi nak rosakkan, macam baju besi untuk gen dia. Ketiga, dia boleh repair DNA dia sendiri dengan laju gila. Kita luka sikit, mau seminggu baru baik. Manakala DNA dia pecah, dia sambung balik dalam beberapa jam sahaja. Tapi, ini part yang creepy. Kalau tardigrade ni lasak sangat, boleh ke dia hidup kat planet lain? Boleh ke dia contaminate Mars? NASA memang risau pasal ni. Itu sebab semua kapal angkasa kena sterilize gila-gila sebelum pergi. Sebab kalau tardigrade tersesat kat planet lain dan hidup, kita tak tahu apa akan jadi. Dia boleh jadi alien pertama bumi. Kita cari alien kat luar angkasa. Rupanya alien tu ada kat lumut belakang rumah kau je. Jadi, makhluk paling kuat kat bumi bukan singa, bukan jerung. Dia beruang air 0.5 mm yang boleh mati hidup balik. Kalau kau rasa tardigrade ni king of survival, komen undead kat bawah dan share video ni kat kawan kau yang cakap aku tak boleh bangun pagi. Dia patut belajar dari beruang air ni.